Apa ni? Kecoh-kecoh ni. Apa ni? Ha. Berdapat daripada kecoh-kecoh ni. Ni. Ramai sangat duk main kumpul. Awak kumpul kat ni. Ni kat mana? Saya dekat Masjid Quba. Ada apa ni depa kumpul kat sini? Awak berkumpul kat sini je, tak berkumpul kat tempat lain. Okey, jom kita pergi tengok. Nama dia kat sini Aris Well ataupun Al-Khatim. Kat mana telaga dia yang asal? Kan dia nama apa, Aris Well Al-Khatim. Telaga mana? Telaga tak ada. Ha ni kawasan. Okey, apa kisah pasal dekat telaga ni? Ramai-ramai tu kan. Okey, dia ada dua kisah. Yang pertama, kisah dulu Nabi SAW pernah duduk dekat telaga ni. Wallahualam duduk tu macam mana, tapi dikatakan Nabi duduk yang mana kaki Nabi menghala masuk ke dalam telaga tu. Lepas tu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman. Dan di sini, telaga ni nama dia Telaga Aris. Dan di sini Nabi SAW sampaikan khabar gembira kepada mereka ni, yang mereka ni adalah ahli syurga. Jadi itu kisah peristiwa yang sangat besar. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kisah Telaga Aris ni. Kalau perasan tadi dia tulis kat situ, dia tulis apa? Al-Khatim. Kenapa nama Khatim? Khatim ni cincin. Yang mana di sini, waktu zaman Nabi SAW, Khatim Nabi tu, cincin tu Nabi pakai lah, yang ada cok mohon Nabi tu. Lepas kewafatan Nabi, Abu Bakar ambil. Lepas Abu Bakar, Umar. Lepas Umar, Osman. Zaman Osman, ketika mana peristiwa ketika zaman dia, Osman main kat sini, cincin tu terjatuh dalam telaga tu. Dan dicari macam-macam dengan cara, tak jumpa sampai ke hari ni. Telaga tu duk ada, cincin duk ada dalam telaga tu. Sebab itulah nama dia telaga tu Telaga Al-Khatim. Para ulama ada berbincang berbahas berkenaan dengan cincin yang jatuh di zaman Osman tu. Dikatakan bila jatuhnya cincin tu, hilang tu, menunjukkan satu perkara yang besar. Setelah hilangnya cincin tu, mulalah berlaku fitnah besar-besaran di kota Madinah dan fitnah umat Islam. Jadi wallahualam, itu sekadar kisah ringkas, semoga bermanfaat daripada apa yang saya sampaikan. Jangan lupa like, komen dan share info, kalau info ni bermanfaat. Telaga Khatim daripada Madinah Munawwarah.